Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Jumaat 24 hari bulan 24 hari bulan apa? 24 hari bulan 24 hari bulan Januari 24 hari bulan Januari 2020 apa dah 24 bulan Januari 2025 Masehi bersama dengan 24 Rejab 1446 Hijriah. Ya, sama 24 sama 24 ya. Esok 25 sama 25 lah. Maghrib nanti berubah dah 25. Bulan 2 tu baru sehari dia tak sama. Okey, sekarang ni pukul 5.50 petang. Bukan daily report lagi ni. Hari ni Jumaat ya, mulia molek ni. Pagi tadi saya dah sampai dah hadiah kepada budak tu. Nama apa budak tu? Khairah Hanania. Khairah Hanania saya dah bagi dah hadiah dia. Ada pada Khairah Hanania. Hadiah ni hadiah. Khairah Hanania tu hadiah daripada Khairah Hanania saya dah beri. Hadiah graduasi dah itulah saya dah bagi dah. Pagi tadi. Ni ada 5 orang lagi ni. Pertama sekali geng pelajar 9 tu lah kita. Dekat arah Hanania tu dia graduasi tahun graduasi apa? Graduasi pra masuk ke tadika. Graduasi tadika. Maknanya tahun ni untuk tahun 2024. Maknanya tahun 2025 ni dia masuk bulan 2 lah. Tengah-tengah bulan 2 ni, 16 bulan 2 akan masuk ni tahun akan masuk tahun 1 kelas 1. Okey, untuk sesi petang ni pula ni nak bagi sumbangan sikit kepada Selamat Berkhatan Naufal Opah. Okey. Satu. Hak ni geng-geng pelajar Cemedal lah pula. Hari graduasi prasekolah 2024. Sama dengan Khairah dia lah. Sebayang Khairah dah budak tu. Ni untuk abang dia. Graduasi tahunan. Maknanya tahun 2025 ni masuk tingkatan 1 lah. Mungkin dari Payung ataupun Putera lah tu. Okey, hak ni pula. Berapa dah ni? 3 dah tak? Ya 5 petang ni. Untuk saya petang 5. Hak tadi 6 dengan tadi lah. Hak Khairah tadi. Ni pelajar Cemelah. Abang ngah dia. 3 beradik budak ni. Graduasi tahunan dengan graduasi prasekolah dengan ni. Dengan Cemelah pelajar 2024 ni. 3 beradik belakang lah. Anak Zamala. Okey, hak ni pula yang ke-5. Hak ni yang ke-5. Macam pelajar Cemelah juga. Jiran sebelah dia tu. Hak akhir tu kan. Kakak pada akhir saya birthday tu kan saya bagi tu. Ada sebelum buat jamuan sehari sebelum buat jamuan akhir tahun tadi kakak mahkamah pada buat tu lah. Hanya kakak dia. Pelajar Cemelah juga. Tak satu Ibnu Khaldun. Maknanya tahun ni darjah 2 lah budak ni. Naik darjah 2 lah. Okey, sekadar itu sajalah untuk sesi review. Saya pun tak mayasar lagi. Nak mayasar lepas mayasar nak pergi lah. Nak sampailah hadiah-hadiah kepada budak-budak ni. Sekarang ni nak masuk kuner dah ni. InsyaAllah ada lah kuner. Masuk kuner nak ni kita tolak dari kuner siap juga. Nesno sesah. Satu cara penyerahan ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi buat masa ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.